seronok semalam naik atas room Suara Anak Negeri dan dapat menjawab soalan-soalan bangang daripada Walanon dan Walanontit. Dan saya menjawab dengan begitu tenang, penuh dengan fakta, dan itulah yang semua follower ataupun pendengar Suara Anak Negeri perlu dapat, kualiti macam itu, iaitu benda yang fakta, bukannya atas persepsi ataupun nampak bagus. Saya mematahkan hujah-hujah mereka yang hanya bersifat mahu memburukkan kita sahaja. Dan kita jawab dengan tenang, kita tak perlu sebut siapa nama mereka kerana tidak ada kepentingan pun sebenarnya. Dan teruskan, saya harap lebih banyak lagi ahli-ahli UMNO dan juga penyokong UMNO yang walaupun dituduh sebagai haluan kiri, padahal kita ni UMNO ni dia tak ada haluan kiri haluan kanan sekarang ni. Kita mendukung apa-apa keputusan daripada parti, dan jangan lupa ataupun jangan buat-buat lupa yang parti kita dalam Perhimpunan Agung UMNO baru ni pun telah mengajak kepada penyatuan orang Melayu, kan? So, tang mananya haluan kirinya Dr. Akmal? Tang mananya haluan kirinya saya? Kenapa tang mananya haluan kirinya Abang Nazar, Pak Lang Azam dan lain-lain? Kami akhirnya terbukti sekufu dengan pandangan kepimpinan atasan, di mana kolaborasi agung, musyawarah nasional, rumah bangsa mengajak pada penyatuan orang Melayu Islam sendiri telah disebut oleh Presiden, dan Presiden telah minta perwakilan UMNO di dalam Dewan Merdeka untuk bersetuju, dan perwakilan-perwakilan yang ribuan ramainya, lebih kurang 6,500 orang telah pun bersetuju. Alhamdulillah. Jadi teruskan bawa suara ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang Farouk kerana tidak putus-putus ataupun tidak pernah give up untuk mengajak kami ni ke atas pentas. Dan insyaAllah kalau lain kali kita boleh berbicara dengan penuh fakta, dengan kebenaran, tanpa ada prejudis ataupun panggilan-panggilan yang tidak sepatutnya, insyaAllah okey. Tetapi buat masa ini saya memang tidak akan address mereka yang dilihat menyokong PKR atau PH dengan nama mereka sendiri, kerana saya refuse untuk melakukannya. Kerana dulu kita dah berkawan, saya telah menghulurkan persahabatan sejak daripada 24 November 2022. Namun malangnya mereka telah membalas dengan kenyataan sinis, kebencian terhadap Datuk Seri Najib, caci maki terhadap pemimpin kami. Sebab itu kita berhenti untuk terus bersahabat, berkawan dan mempercayai mereka. Kita address dia sebagai macam ada dengar suara tadi ya.